Aiskrim yogurt IKEA RM5.9 je. Bapak murah. Tengok orang beli. Aiskrim yogurt 2 bang. Itu je. Topping boleh pilih berapa? 1 cup 3 topping. 1 cup 3 topping. Oh, so ini topping ni boleh pilih 3. So Dark chocolate. almond cornflake, Oreo crumbs dengan dark chocolate flakes. Lagi Satu matcha. matcha, Topping nak apa? Tapi nak mix berry, berry, Oreo crumb. matcha, mixed berry, Oreo. Oreo crumb dengan nak boleh lagi satu kan? 3. Dengan crunchy peanut. Bukan 3. Dia 3 topping. 3 topping. Matcha, mixed berry, satu lagi. Macam berry, Oreo crumb. Mix satu tu je. Tak. Okey je. Okey je lah apa-apa. Crunchy peanut kan? Crunchy peanut lah. Dah 3 kan? Dah cukup. Okey, so ni aiskrim yogurt yang aku beli kat IKEA. Baikkan harga dia RM5.9 je weh satu. So kau ambil 2. RM5.9 kau boleh ambil 3 topping. So kau ambil yang aku punya chocolate sauce, Oreo dengan cornflake. Yang ni pula matcha, berry dengan Oreo. So aku nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tak librain tu harga dia. Ui, dah haus. Sedap tu. Standard yogurt lah rasa masam-masam kan. Tapi dia punya topping coklat tu sedap. Dia rasa manis-manis. Lepas tu aku ambil lagi dia punya Oreo ni dengan cornflake. Aku nak makan yang matcha lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak rasa dia punya matcha sauce dia. Macam sos dia tak rasa sangat. Tapi overall aku suka aiskrim yogurt dia. Aiskrim yogurt dia tak rasa murah. Lagi murah dari Yayau weh. RM5.9 weh. Macam mana lah Yayau boleh jual mahal sangat. Tapi apa-apa pun, jom kita makan.